Hai, selamat datang ke Katalog. Aku Dan. Dan aku Azim. So, ini kereta baru kita, Pro 2 Activa Spec H. Hari ni biar korang dengar aku borak je lah So macam korang nampak, Pro 2 Activa ni engine aku tak payah cerita kot spek dia. Sebab semua orang dah tahu kan. Kalau semua aku review, aku ni dah macam review kereta. So engine korang dah tahu. Untuk spek AV, dia ada 3 spek Activa ni, AV, H dengan X. Okay. Beza dia pertama, korang boleh tengok kat lampu dia lah. Kalau AV dengan H, lampu dia sama. Kalau X ni dah kena hitam macam dia, tak ada DRL lah orang kata. Kedua, fog light. Kalau H, AV dia ada fog light. Fog light dia orang kata koito. Aku rasa ya kot. Koito tu, cuma tak ada colour. Nanti gelintik lah. Dia bukan kuning, bukan biru. Kalau X dia kosong, dia tutup sini. Dan satu lagi, kalau Pro 2 ni suka buat benda macam ni, kalau bila low spec dia akan hitamkan semua. Semua jadi hitam. Matte lah. So kat sini korang nampak matte. Kalau AV dengan H, dia akan ada silver sini lah. Tapi aku tengok ramai je AV hitam yang bawah tu. So far depan dia AV dengan H sama je. X dia lain sikit lah. So bagi aku rupa dia agak garang dari depan dia. So sebab ramai aku dengar kan, dia kereta ni dia beli pakai 2-3 bulan dia terus jadi Jepun. Kau tahu kan? Tahu. Dia Aku tahu dah sebab apa. Lagi lawa kot daripada ni. Sebab aku rasa masa mula-mula keluar tu agak garang lah dalam katalog. Bila keluar dia macam So nasib baiklah harga bumper tu mahal. Kalau tak, ni pun dah jadi dah kot. Kalau bumper murah tu aku rasa satu Malaysia dah jadi race lah. Tak race, dia Rocky. Dua tu je. Dia Rex macam susah nak dapat lah. So by the way, inilah salah satu kereta Pro 2 yang first pakai turbo. 3 silinder turbo tu first lah untuk Pro 2 kereta ni. Tu tahniah pada Pro 2 lah untuk kereta ni. Sebenarnya ni dia copy plate Toyota kot. Diorang dah jual kan satu piston lebih kan. So kalau korang tak cukup, pergi tambah lah. So itulah dia. Macam ni korang tengok rupa depan dia. Yang kereta yang kita orang beli, actually Dan beli. So tahniah lah pada dia. Okay, so macam korang nampak belah tepi dia Activa ni, satu benda yang aku kagum lah, dia macam ada kembung sini sikit lah. Nampak lah macam rugged sikit. Beza 3 jenis model tu, bukan model lah, spek dia H, AV dengan X. Ni paling besar dia ni. Kalau AV je dia dapat chrome kat sini. Kalau yang lain dia color body lah, color ni. Boleh je korang beli kat Shopee. Ada je kan. Lepas tu rim pula korang dapat 17 lah. 4 lubang. Dia aku menyampah betul 4 lubang. Dia kalau Dan dia So kalau AV dengan H macam aku ulang tadi, dia sama je rim. Kalau X lah dia kau dapat 16 lah, 16 inci. Tak, bukan apa, sebab Kembara zaman dulu pun 5 lubang lah. Tu agak heran rasa dia keluar 4 lubang. So aku rasa aku nak kena prepare letter, nak hantar kat Pro 2 HQ dan minta 5 lubang. Tak 5 lubang, dapat 5-1 semua okey. So macam ni korang tengok tepi dia yang aku rasa okey. Untuk Pro 2 Activa ni yang aku amazed lah. Okey lah nampak. Bagi aku okey lah. Body dia kembang-kembang, cantik sikit lah. Dia tak ada nampak kuncup-kuncup macam tu. Walaupun dia compact, tapi nampak lah lebar sikit. And rezeki juga ada bagi 17. Nampak proportionate dia cantik lah. Dia bukan bagi 15. Kalau kau nampak 15 macam badan besar, kaki kecil macam tu lah. Yang spek low pun nak berapa inci? 16 dia bagi 16. Tapi kalau dia tak bagi colour ni lah, two tone, dia akan bagi warna silver. Silver lah, standard lah. Tapi okey lah. Nanti korang tukar agak rim. Biasalah. Macam biasa, kita dapat kereta mesti benda tu yang kita langgar dulu. Rasa jantan tak guna. Okay, kalau bahagian belakang pun sama ke kan? Belakang pun sama, cuma yang sedih sikit kita tak dapat disk belakang. Kita dapat drum je lah. Tapi okey lah bagi aku. Untuk kau nak expect untuk kereta harga sekian-sekian, kau nak banyak macam benda demand. Sebab kalau drum maintenance dia kurang sikit. Yes.
So kalau disk ni korang tahu je lah nak kena ni. Dah lah miskin nak pakai disk pula. Dah lah duit tak banyak. Kita ni bukanlah jenis banyak duit. Demand pula macam-macam kau nak. Kena pukul, kena hambat lagi belakang atas belakang motor. Kalau AV side mirror dia pun ada ni kan, blind spot monitoring. Lagi satu kan? Lupa. Kalau AV dia ada blind spot monitoring. So kalau ada kereta dekat blind spot kau ada nampak logo lah kat sini. Kalau H dengan AV tak ada. H dengan X tak ada. So aku boleh pujilah Pro 2 punya safety features untuk kereta Ativa ni sangat bagus. Kalau bagi over 10 aku bagi 9.5 sebab mostly satu benda yang diorang step up game diorang masukkan safety features dalam kereta ni. Ya, sebab harga dia macam tu. Lepas tu dia bagi macam-macam. Kau bayangkan korang bayangkan harga 70 lebih ribu, kau dapat safety features yang harga 150 ribu. Kereta-kereta Conti Jepun semua dia masukkan dalam kereta ni. So aku rasa sangat bagus lah. So kalau kau nak bagi wife kau pakai ke adik family kau pakai, kau dah tak risau. Safety features sangat bagus. Dia lane departure warning ada, ACCA ada, macam-macam benda. Aku tak payah elaborate sebab dah macam kita baca katalog dah. So korang pun dah tahu. So kalau korang berminat, korang boleh check lah kat Pro 2 showroom. Aku ingat suruh order kat kau. Tak, aku tak jual kereta. Tapi okey lah kalau korang nak. Aku rasa kalau this price, something car yang kau boleh consider lah untuk pakai, especially kalau kau nak bagi wife korang pakai ke family korang. It's a good car lah actually. Tapi bukan untuk family car. Anak 2 orang aku rasa pedih sikit lah. 2 orang kecil okey, 2 orang besar pedih lah. So tu lah macam korang tengok kat sini. So kita boleh move untuk tengok belah dalam pula. Jom. Dalam dia, beza dia dengan dia ada 3 spek, AV, H dengan X. So beza dia first 3 buruk. Aku lagi suka kalau tengok dashboard Azia baru dia bagi aku lagi nampak moden lah. So beza dia screen. Kalau X ni dia screen tak ada screen lah. So dia memang radio biasa. AV dengan H dia sama. Satu lagi untuk dalam dia steering beza dia button lah. Sebab kalau AV dia ada auto cruise, kalau H punya dia tak ada. Dia cuma ada button untuk mode lah, call apa semua dengan power mode. Kau pakai ke? Pakai kadang-kadang pakai lah. Kalau macam malas sakit kaki jalan jauh jam, kita pakai lah. Okay, so kalau X punya dia kosong saja kat sini. Okay, yang ketiga meter dia AV dengan H dia akan dapat digital meter. Kalau X dia analog lah macam biasa. Dan satu lagi benda yang pelik untuk Ativa ni, dia punya spek AV dia ada line-line merah kat sini. Kat sini lah especially ni. Lepas tu dekat door handle ada line-line merah yang rasa macam pelik lah sikit. Tapi console gear pun ada. Console gear kat sini pun ada juga. Tepi lah. Tepi lah, lupa dah. Dia kat laju letak warna merah. So macam H dengan AV lagi dia punya gear knob dia. Kalau AV dia nampak cantik sekali, macam mahal sikit, ada chrome tengah ni. Kalau X dengan H dia tak ada lah, dia hitam macam ni je lah, biasa je. Door handle pun sama, chrome. Kalau AV chrome. Tu lagi satu ni lah. Kalau X dia tak ada dashcam. X dengan H. Kalau AV dia ada dashcam lah, siap sekali, built in. Pasang luar lah. So bagi aku actually kereta ni okey je. Cuma beberapa benda yang aku tak berapa setuju dengan dia punya besar dia dengan engine dia lah. Lagi satu, seat dia korang bawa 2 jam sakit pinggang lah. Confirm lah. Tapi what do you expect for 70 plus harga kereta kan. So aku rasa bukan sebab tu, sebab kita miskin. Alamak. So bagi aku okey lah. Untuk kereta family car, mini family car okey je. Tapi apa yang aku rasa ni dah memadai dah sebenarnya. And then bahagian belakang ni pun bagi aku dia sempit sikit lah. Sebab kalau korang masuk dekat Myvi, aku rasa Myvi lagi luas kot compare to Ativa. Betul. So kalau korang nak tengok, jom aku tunjuk kat belakang space macam mana. Okay, kalau macam korang tengok belakang dia, tinggi aku dalam 178 macam tu lah, 178, 182 macam tu, aku pun tak ingat. So depan
depan dia ni sekadar kedudukan yang selesa lah orang driver. So ada dalam 2 jari macam tu. Lepas tu clearance atas pula ada dalam 4 jari untuk aku. So aku rasa kalau jalan jauh ni agak lenguh sikit lah sebenarnya. Dia kurang selesa. Tapi actually aku nak complain macam mana? Sebab yalah, harga sekian aku dapat macam ni, bagi aku okey je kot kan. So kalau yang jenis rendah sikit aku rasa okey kot. Aku rasa dia curi dekat seat kot. Seat dia tebalkan, mungkin lah seat dia tebalkan, that's why kau punya leg room jadi kecil lah. And then belakang tu dia punya tegak dia terlalu tegak lah. Dan dia pun ada dia punya macam aku tengok dia punya adjust dia 2 je. Tegak, terlampau tegak dan sandar sikit je. Dia tak ada sandar lagi. Tak ada. Dia tegak dan tegak. So memang kau memang tegak lah. Kalau tegak pergi utara memang tegak je manjang. Bukan kata 2 jam lah. Bagi aku sejam je tu dah penat lah. And then satu lagi yang aku rasa bagus, dia ada Type-C kat sini. Cuma sayangnya tak ada aircon lah. Kalau ada aircon van kat belakang ni, kat atas ni ke, better lah. Nak aircon belakang pula. Aku rasa produk akan improve lah. Sebab aku rasa kereta ni okey je sebenarnya untuk family car, yang mini family car. Cuma itulah, benda ni mungkin diorang nak kena tambah bajet sikit kot kan. Kau rasa macam ni kan? So itulah. Oh, lagi satu kan seat fabric. Seat fabric belakang, pintu belakang ni kalau korang tengok, habuk dia kau-kau punya. 2 minggu korang tak sentuh pintu belakang ni. Memang jadi habuk lah. Aku lupa nak cakap satu lagi. Untuk spec X dengan H, dia akan dapat fabric lah. So kalau AV dia ada semi leather lah. Dia tengah leather, tepi dia akan dapat sweat lah. Tapi leather dia buruk lah, warna merah. Tu leather dia aku tak nak cakap apa. Ada colour merah. Rasa macam RS GTI macam tu punya feel lah. Lebih kurang orang kata. Tapi dia tengok ni lah, tengok apa orang cakap tu, tengok taste orang tu. Kalau dia minat, minat lah. Macam kita orang ni sakit mata sikit. Tapi kalau kau tanya aku tak kisah. Aku just nak leather je. So colour tu pejam mata lah. Aku sandar je atas dia. Macam dia tak kisah leather tu warna merah ke apa, janji leather. Macam aku, jangan ada merah. Fabric pun okey lah, hitam semua. Nasib baik hazard light dia tak albino kan. Okay, kita tengok boot belakang space dia pula. Okay, so macam korang nampak, boot belakang dia dalam 300 lebih macam tu, kau tak silap aku lah. Dia punya boot space dia, kalau let's say kau nak travel, luggage dalam 2 luggage ni aku rasa muat lagi lah, luggage besar tu. Satu lagi, kita good news untuk pengguna Pro 2, especially Pro 2 Ativa, kita dapat tayar spare yang sama size dengan kita punya rim biasa. Kita boleh pakai lama lah sebenarnya. So ada spare sikit lah. Orang kata betul-betul spare tayar. Lepas tu boot belakang dia kau ada 2 lever. So sama ada kau boleh tinggikan untuk satu level, dan satu lagi kau boleh rendahkan. Dia jadi banyak lah, kau boleh curi ruang. Baik sikit, kita takut tu. Dia tak boleh masuk pula. Tolong. Macam gini. So yang ni dia akan jadi rata sikit lah, tinggi sikit lah belakang dia. So boot dia aku rasa memuaskan lah sebenarnya. Cuma actually kita boot orang belakang space orang belakang tu kita nak luaskan sikit sebenarnya. Tapi as korang tahulah, Pro 2 kan compact. So kau nak lebih-lebih, kau demand lebih-lebih pula, kau bayar sikit, kau nak macam-macam pula kan. Bukan, aku rasa sebab apa sih, kereta ni dia macam mana digalakkan untuk daily je kot. Kalau long distance kau beli kereta lain, beli Trust. Betul tak? Alamak. Mungkin Arus ke Azhar ke, belilah kereta besar. Sebab kereta ni belakang dia, so far lah aku bawa family pun semua, memang tak cukup lah bonnet belakang ni. Dia tak adalah macam pelik letak tayar spare kat bawah ke di dalam ni lah. So aku rasa okey je. Cuma ya, sebab lain-lain orang, lain-lain dia punya pendapat dan dengan dia punya minat dia apa semua. So aku rasa bagi aku memadai lah. Komplain tu akan ada komplain. Kau tak boleh puaskan hati orang. Alah, kau beli Rolls Royce pun ada komplain ke? Macam kau tahu lah. So aku rasa ini dah okey dah sebenarnya. So Okay, so macam korang nampak kat belakang ni, lampu dia macam gelap sikit belah atas lah. Yang aku rasa okey lah untuk Ativa, okey lah dia gelapkan sikit. Lampu dia kau yang tertipu, yang ni cuma dummy je. Dia lampu dia kat sini.
Reflector. Reflector reflector ke? Sini ada reflector ke? Aku tak tahu kan. So lepas tu emblem lah. Macam aku tak nak lah logo turbo tu aku buang lah semua. Dia akan letak HH. Kalau X dia tak ada tulis, dia Ativa saja. Kalau AV dia tulis AV lah. Cuma bumper dia agak okey lah, bagi aku okey lah. Dia tak ada nak complain sangat So lah. far bagi aku belakang dia just nice lah, sebab dia tak serabut sangat. Cuma emblem-emblem ni je lah serabut. Berapa banyak emblem nak letak kan. Lah. And chrome placement pun semua bagi aku okey lah. And spoiler dia tak keterlaluan lah. Tak tahu ni spoiler ke, dia punya echo saja ke. Mungkin eco-itik kot ducktail. Entahlah. Tapi aku pada aku tak suka macam ni. Dia nampak macam terlampau bulat sangat bentuk dia. So aku mesti nak tambah ada spoiler kalau aku lah pendapat. Kalau kau Dan? Macam aku pula, aku lagi suka macam ni. Kalau boleh dia lagi bulat lagi better. Sebab aku tak suka spoiler. Tak boleh cakap apa lah. And then bumper pun bagi aku no complain lah. Standard lah Pro 2 kan. Dia nak tak nak mesti ada bentuk X punya sambungan depan. Tapi lelaki kalau cakap tu jangan percaya. Biasanya dia kata aku okey je, kau tunggu nanti apa yang keluar nanti. Biasanya lelaki macam tu. Aku lebih suka standard, kau tunggulah dalam sebulan 2. Itu semua penipuan lelaki. So tu je lah bahagian belakang. Tak ada apa yang menarik pun. Okey lah, untuk harga sekian kau dapat macam ni, aku rasa more than enough sebenarnya. Kau nak complain pun nanti kalau kau cakap Pro 2 kau cakap kau bayar berapa puluh ribu je, kau nak macam-macam kan. So aku rasa ni dah more than enough. For a good start untuk Pro 2, actually ni dah okey dah sebenarnya. Aku rasa puas hati. Kalau bagi rating over 10, aku mungkin bagi 8. Lebih kurang lah 8 lah. Sebab kita more to practical instead of kita more to kepuasan comfort tu belakang sekali lah kot kan. Okay. So korang rasa Ativa ni okey ke tak untuk korang punya daily? Dan kau rasa apa kereta pilihan korang yang kau rasa sesuai untuk daily? Untuk sekarang ni ekonomi tak nak cantik, kau pun nak demand kereta mahal. Sebab Pro 2 ni after sale value dia aku rasa better. Tak tahu lah, belum fikir nak jual lagi. So tak tahu lah market sebab baru beli kan. So kau takkan nak terus fikir jual kan. Ya aku tahu minyak dia murah. Satu benda yang aku puji, minyak dia okey. Minyak fuel consumption dia pun okey. Bagi aku beli pakai, orang tua aku pakai, bagi orang perempuan pakai, actually is a good car lah. Sebab dia tinggi. Kau tak adalah terlampau tinggi tak, terlampau rendah pun tak, luas pun luas untuk orang bujang lah kan. So aku tak boleh complain apa. So okey lah kan, value of money. So kau Dan macam mana? Aku rasa nak tak nak kita kena modi lah kereta ni. Nampak baru je cakap dia dah cerita nak modi. So guys, apa pendapat korang dengan kereta baru kita? Jadi korang stay tune je. Next week kita akan ada episode yang baru yang lagi best untuk korang tengok pasal kereta ni. Korang nantikan. Guys, itu je video untuk kali ni. Bye bye. Ciao. Testing.